Hari ini merupakan hari yang bersejarah kepada semua murid-murid. Anda semua akan menerima sebelum sijil tamat persekolahan. Namun, Anda akan melangkah keluar dari awan ini dengan penuh semangat dan juga menuju ke arah peluang yang lebih besar di luar sana. Anak-anak telah menghabiskan masa selama 6 tahun bergelumang dengan buku, dengan peperiksaan, penat, jerih ibu bapa Anda semua yang mengeluarkan wang kudrat mendoakan Anda semua untuk berjaya. Setiap anugerah dan hadiah yang disampaikan melambangkan pengorbanan masa, tenaga dan kesungguhan yang ditunjukkan oleh murid-murid sepanjang tahun persekolahan mereka. Majlis pada hari ini diadakan bukan semata-mata untuk meraihkan kejayaan akademik, tetapi lebih besar daripada itu sebagai pengiktirafan terhadap keseluruhan pembangunan murid, merangkumi aspek akademik, sasiah, kepimpinan, disiplin, kurikulum serta kepribadian mulia. Anak-anak pelajar tahunan yang saya banggakan, hari ini menandakan satu fasa penting dalam kehidupan persekolahan kita dan seterusnya membuka lembaran baharu di peringkat sekolah menengah. Jadikan penghargaan yang diterima hari ini sebagai pendorong untuk terus berjaya, memperbaiki diri, menghormati guru dan ibu bapa, serta membina jati diri yang kukuh berlandaskan nilai mulia. Akhir kata, saya sekali lagi mengucapkan tahniah dan syabas kepada semua pelajar yang menerima pengiktirafan pada pagi ini, khususnya mereka yang menerima anugerah dan hadiah pencapaian terbaik. Semoga kejayaan ini menjadi pemantik untuk mencapai kecemerlangan yang lebih gemilang pada masa mendatang. Kepada murid-murid tahun 6, seramai 104 orang yang di hadapan kita pada pagi ini, selamat menjadi alumni kepada SK Santri Dr. Sulaiman Haji Daud. Alumni Asda. Kami alumni Asda. Kami alumni Asda. Tahniah kepada semua graduan tahun 6 SK Santri Dr. Sulaiman Haji Daud. Hari ini saya mengumumkan secara rasminya
Anda semua alumni SK Tan Sri Dr. Sulaiman Haji Daud. Yang wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.